Halo geng, okay. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton-penonton channel aku. Aku mengucapkan selamat datang. Dan kepada siapa yang baru tengok channel aku, korang boleh subscribe channel aku. Dan kalau korang suka aku punya pandangan atau pendapat, korang boleh tekan butang like, tanda sokongan terhadap aku. InsyaAllah aku akan cuba uraikan benda-benda yang terjadi, isu-isu yang hangat yang berada di Malaysia ni, okay? Set up macam biasa. Set up. Okay geng. Pandai lah. Dengan jerebu lagi. Okay geng, apa masalah ini geng? Aku ada baca satu berita tentang seorang pelajar tentang seorang pelajar yang ditampar oleh cikgu kot, dan diminta bayar ganti rugi RM80,000. RM80,000 tu bukan sikit geng. Banyak RM80,000. Okay ini pandangan aku Aku cuba nak ulas sikit Aku tak tahulah zaman sekarang ni kenapa budak-budak sekarang terlalu manja berbanding dengan zaman-zaman dulu. Kenapa? Aku tak tahu dah kat mana silapnya, dan mungkin aku tak tahu, mungkin cikgu tu ada masalah peribadi ke, mungkin dia stres pasal kerja kat sekolah ke, kan, yang orang kata, yalah, aku dengar zaman sekarang ni sistem-sistem perguruan atau cikgu-cikgu, ini aku dengar ada orang lah orang kata siapa yang jadi cikgu ni bukan mungkin, siapa yang jadi cikgu yang aku dengar, sistem sekarang agak teruk sikit. Aku tak tahu pasal apa, sebab ramai rata-rata yang aku dengar ni orang cerita mungkin sistem sekarang ni tak macam dulu. Sistem sekarang apa yang cikgu-cikgu hadapi, stres. Aku tak tahu sebab apa. Mungkin ada masalah-masalah aku daripada kementerian kita tak tahu. Dan apa aku cuba nak cakap, apa yang terjadi kat pelajar tu, aku tak tahu, mungkin cikgu tu ada masalah peribadi, dia lempang budak tu. Tak tahu dia pekak. Aku tak tahu dia kena lempang jadi pekak ke jadi luka, aku tak tahulah sampai dia minta ganti rugi sebagai RM80,000. Ini pendapat aku Bagi aku, mana-mana cikgu dekat Malaysia ni, dia nak, sama ada nak rotan atau pukul tu hak dia. Tetapi bagi aku, kalau cikgu keluarkan rotan, nak rotan pelajar tu, bagi aku tak ada masalah, sebab yelah, rotan nak didik pelajar tu bagi betul-betul pandai, cerdik. Cikgu sekarang, kalau rotan sekarang cikgu sekarang rotan, mesti ada isu. Nak saman lah, nak bawa ke muka pengadilan lah kan, sebab nak minta ganti rugi apa semua. Padahal cikgu rotan bukan sebab dia suka-suka, tak. Cikgu-cikgu kat sekolah dia rotan, dia cubit bersebab. Bersebab sama ada kita ni nakal atau kita ni buas kan. Sebab tu cikgu ni cubit atau rotan. Kalau cikgu tak rotan, tak cubit, bermakna budak atau pelajar tu tak buat masalah. Jadi zaman sekarang ni, bila aku tengok kalau budak-budak remaja sekarang, sama ada, tak tahulah sekolah rendah ke atau sekolah menengah, kena cubit sikit ke, kena rotan ke, kena lempang sikit, mesti nak saman. Tak tahu sebab apa, tapi itu juga bagi pendapat aku, pandangan aku, kalau setakat rotan atau cubit tu bagi aku perkara biasa. Zaman dulu, zaman aku sekolah menengah dulu pun ada juga kena rotan, ada juga kena cubit, tapi tak adalah sampai tergamak nak saman cikgu tu balik, tak ada kan. Tapi budak sekarang ni, aku tak tahu lah, mungkin dia terlampau manja mungkin dah terlampau biasa kan dengan orang kata apa, bila orang kata suasana zaman sekarang ni, tak tahu mungkin silap tu datang dari mana kita tak tahu, mungkin daripada mak ayah dia ke, yang orang kata salah cara didik anak apa semua, boleh orang kata sampai boleh datangkan memudarat, nak saman apa semua. Zaman aku dulu ni, aku flashback balik kalau nak katakan zaman sekarang dengan zaman dulu memang lain. Ini aku cuma nak kongsi pengalaman. Zaman aku dulu sekolah menengah, apa yang aku tak kena?
Semua kena rotan dekat punggung, rotan dekat tangan, kena cubit dekat perut, kena tarik telinga, kena tarik seven. Oh, sakit. Memang sakit. Tapi itu aku cakap terus terang, bila aku dah kena macam tu dengan cikgu, hati tu akan jadi marah. Bengang, betul. Terus lah cakap, mana-mana pelajar kat Malaysia ni pun akan jadi bengang. Tapi orang kata kita ni masih cerdik. Orang kata dah diberi didikan dengan penuh penuh ilmu. Kita tahu cikgu buat semua tu bukan sebab dia suka-suka, sebab kita nakal. Kita nakal, kita buas, kita tak duduk diam kan. Orang kata ponteng lah, apa semua lah, kena rotan. Bukan suka-suka cikgu nak buat. Dia buat mesti bersebab. Sebab tu cikgu rotan kita. Tapi tak adalah sampai nak balik rumah report dengan mak bapak kita, tak ada. Selalu kalau kau dengar zaman dulu, kalau kena rotan kat sekolah, kalau kena cubit ke apa kat sekolah, kalau nak report dekat mak ayah, kita pula kena balik dengan mak ayah. Itu betul. Memang betul. Kalau kita macam perlu kan, kena rotan, kena cubit, kena apa. Kalau aku ngadu kat mak ayah aku pun, dia tengok apa dia cakap pada muka. Itu je, pada muka. Bukan sebab apa, sebab mak ayah tahu cikgu takkan buat suka hati tanpa sebab. Cikgu buat semua tu mesti mak bapak fikir, mungkin kamu ada buat masalah kat sekolah sebab tu cikgu rotan. Nampak tak? Orang dulu punya pengalaman. Sebab orang dulu punya, macam mak ayah kita dulu, mereka dah sekolah mereka dah sekolah, dah melalui zaman tu. Mereka tahu suasana sekolah tu macam mana. Supaya macam kita juga yang akan lalui sekolah tu. Bila kita masuk sekolah, buat perangai jahat atau perangai nakal, bila kita buat masalah disiplin ke apa, cikgu mesti akan rotan. Betul, mesti akan rotan. Tapi kita tak ada nak tergamak, nak tuntut hafal saman apa semua, tak ada. Tapi zaman sekarang aku tengok, ni maaf cakap lah, mungkin peredaran zaman. Peredaran zaman kan. Zaman dah berubah. Zaman sekarang cara didikan lain. Zaman dulu cara didikan lain. Kita tak boleh nak samakan zaman dulu dengan zaman sekarang. Betul, sistem dah canggih, teknologi dah canggih. Kita dah, orang kata, semakin di hadapan, bukan di belakang. Betul, aku tak nafikan benda tu. Tapi aku tak faham kenapa budak-budak generasi sekarang macam lembik sikit, macam lemah. Betul cakap. Jadi pendapat aku, kalau cikgu beri didikan orang kata apa, yang sehabis baik kan, korang dengarlah apa yang cikgu cakap. Sebab kita berjaya kat luar pun hasil didikan daripada cikgu. Mak ayah ni kira sebagai, orang kata apa, sokongan je. Kalau cikgu dah didik dekat sekolah tu sehabis mungkin, bila kita balik rumah, turn ibu dan ayah kita pula didik kita. Orang kata semampu yang boleh, sebab selebih kita serah pada cikgu. Bila sampai di rumah, ada kerja sekolah ke apa, kalau kita tak faham, kita boleh rujuk dengan bapak kita. Kita boleh rujuk dengan mak kita. Contoh kan. Cikgu dah ajar, kita patut cikgu bagi kerja rumah. Bila cikgu bagi kerja rumah, kita siap kat rumah, kita tak faham. Takkan kita nak kau cikgu. Cikgu mungkin malah ada kerja lain, kod dengan remark apa semua kan. Kita rujuk dengan mak ayah kita. Mak ayah ajar kita apa, scan bla 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 bla. Esok bila kerja sekolah siap, kita buat cikgu. Cikgu dari situ cikgu akan nilai semalam kamu study macam mana, dah siap kerja sekolah belum. Macam tu lah. Tapi tu je kat, kalau kita tak siap kerja sekolah, besok pagi pergi sekolah, tunjuk dekat cikgu. Cikgu marah tak? Mesti cikgu marah, sebab cikgu dah bagi homework, kamu tak siap. Tu kena rotan. Kena rotan bagi aku biasa. Bagi aku rotan ni biasa. Rotan, kena cubit, kena penampar, aku rasa ada tapi sekali lah. Itu pun tak ada penampar sampai boleh datangkan kecederaan, tak ada. Kena penampar pipi tu lah kan. Sekadar 3 atau 4 jari. Lebih kurang macam tu lah aku dulu. Apa yang aku tak rasa? Semua aku dah rasa. Tapi kita sedar, kita nakal, kita buas, kita kadang-kadang ponteng sekolah, kadang-kadang bergaduh kan. Bila masuk dalam bilik disiplin, ramai-ramai kena rotan. Tapi bila kena rotan, tak tergamak nak beritahu mak ayah kita. Sebab mak ayah kita
memang galakkan cikgu tu untuk rotan kita. Kita nak buat apa? Kan? Tapi bila zaman sekarang ni jadi pelik. Zaman sekarang ni kena apa? Nak kata pukul tak ada pukul. Kena tampar ke, kena cubit. Kena cubit kena rotan, mesti nak report dengan mak ayah. Lepas tu mak ayah pula tak tahulah macam mana cara didikannya, nak bawa ke muka pengadilan. Dan nak filekan saman anak saya kena rotan oleh cikgu. Aduh, aku rasa macam benda bagi aku kelakar lah. Memang kelakar lah, betul. Minta maaf cakap. Aku rasa budak-budak zaman sekarang memang tak strong. Lembik. Tak macam generasi 90-an dulu, generasi 80-an dulu. Berbeza, sangat berbeza. Aku tak tahu mana silap je. Mungkin silap didikan daripada mak ayah yang terlampau manjakan anak. Sebab tu anak dia buat kaki report. Anak besar kepala, tak hormat cikgu apa semua. Sedangkan kita kat luar ni berjaya hasil didikan cikgu. Cikgu ke ataupun syarah ke, profesor ke mana yang dah masuk U apa semua kan. Kita berjaya sebab mereka yang didik kita sehabis mungkin. Kan? Mak ayah cuma sokongan je, dia cuma backup mana yang perlu je. Yang orang kata yang dia tahulah kan. Jadi pandangan aku kepada cikgu-cikgu kat luar sana, cikgu dah buat yang terbaik mungkin apa semua kan. Dah serahkan segala apa ilmu kat budak-budak belajar. Benda konsep simple lah. Kalau betul budak tu tak nak belajar apa, seelok-eloknya pendapat aku, berhenti lah sekolah. Jangan menyusahkan cikgu. Itu je. Sebab banyak budak-budak lain nak berjaya. Budak-budak lain nak berjaya, jadi cikgu perlu fokus ke budak-budak yang nak berjaya. Kalau budak-budak yang tak nak berjaya, jenis pemalas lah, tak minat belajar apa, baik berhenti. Jimat duit. Tak menyusahkan mak ayah kan. Ini datang sekolah apa semua, tak nak belajar. Apa tu menyusahkan cikgu. Bila pelajar tu buat masalah, cikgu nak minta tindakan pun tak nak berani. Sebab zaman sekarang ni penuh dengan kuasa viral. Padahal cikgu tu nak berikan didikan nak beri didikan, nak beri ilmu kat pelajar tu, tapi kalau pelajar dah tak minat nak belajar, tak ada apa lah. Kau berhenti lah. Cikgu pun tak pening kepala, mak ayah pun tak pening kepala, guru besar pun tak pening kepala. Betul aku cakap. Jadi pendapat aku kepada pelajar-pelajar kat luar sana, sekolah menengah ke, sekolah rendah ke kan. Bagi aku sekolah menengah kot, rendah tak sangat. Ada tapi kurang, sekolah menengah lah. Kalau korang tak minat belajar ke apa, kau berhenti sekolah. Ni kau jangan salah faham, ni bukan aku galakkan. Ini pandangan aku. Kalau betul-betul korang tak minat belajar apa semua, baik kau berhenti. Jangan susahkan cikgu, jangan susahkan mak ayah. Kau berhenti sekolah ke apa, cari yang mana kolej-kolej kemahiran ke apa kan, pergi belajar kemahiran. Kat Malaysia ni banyak kolej-kolej kemahiran. Korang boleh rujuk dalam internet. Banyak kolej kemahiran apa semua kan. Kalau korang tak minat belajar lah kan. Tapi kalau siapa yang betul-betul nak minat belajar dalam sekolah menengah, teruskan belajar sampai dapat SPM. Zaman sekarang ni, zaman SPM tu penting. Zaman sekarang ni SPM tu sangat penting kan. Sama ada gagal atau lulus, teruskan belajar sampai korang dapat SPM. Lepas korang habis SPM, terpulang pada korang nak buat apa. Korang nak kerja sampai mampus ke, korang nak study ke apa, terpulang pada korang. Tapi zaman sekarang ni, zaman yang tengah struggle ni, tahun 2026, sistem yang orang kata makin mencabar, korang teruskan belajar. Itu je. Jangan hampakan mak ayah, jangan hampakan cikgu. Hormat cikgu je kat. Kalau korang biadab dengan cikgu pun, umpama korang biadab dengan mak dan ayah korang, sebab mak ayah korang hantar korang pergi sekolah untuk belajar, untuk timba ilmu di masa hadapan akan datang. Sebab zaman sekarang ni struggle betul. Tak ada ilmu, susah. Segala-gala perlukan ilmu kan. Jadi pesan aku kat orang semua jangan buat masalah kat cikgu. Aku tak tahu, mungkin cikgu tu mungkin dia ada hal personal, terbawa kat sekolah apa sampai lempang budak pelajar kan. Tu yang kena saman apa-apa ibu. Jadi pendapat aku
kepada pelajar semualah, kepada pelajar, belajar rajin-rajin, jangan buat masalah. Banggakan mak ayah korang daripada korang banggakan benda-benda yang tak elok. Lebih baik korang banggakan mak ayah korang. So korang-korang ada hasil kan, ada hasil kejayaan yang kau bawa balik. Jangan tak ada hasil. Bila tak ada hasil ni, jadi bukan nak kata masa depan gelap, tak ada. Memang kau kata rezeki tu luas, tapi kau nak catch up, nak usaha nak cari rezeki tu makan masa. Sebab dunia yang kita duduk sekarang ni perlukan ilmu. Tak ada ilmu memang susah. Terus terang aku cakap, berapa ramai pelajar-pelajar yang generasi sebelum-sebelum ni, ramai yang fail SPM. Tapi tu juga bila dah fail SPM, bangga tunjuk EG apa semua. Kalau aku malu tu, betul. Zaman aku dulu, tahun 2007, nak sebut perkataan E lah, nak sebut perkataan C pun malu. Walaupun sudah kredit, nak sebut perkataan C pun jadi malu. Sebab kita bukan nak kata gagal. Perikutkan C dah kredit. Tapi yelah C kan, apatah lagi D dengan E. Oi, malu tu. Betul, malu cakap. Jadi, itulah aku cakap, mungkin yelah hasil didikan mak ayah yang dekat luar yang terlampau manjakan anak, sampai anak tu naik kepala kat sekolah, sampai langsung tak hormat cikgu, dan cikgu pun bertindak demikian. Lempang ke apa kan, pukul ke apa. Tak pasal-pasal cikgu tu pula nak kena saman. Jadi, pesanan aku kepada pelajar kat luar sana, tolong hormat cikgu. Jangan korang ajar dengan cikgu, sebab tanpa cikgu, korang takkan berjaya. Itu yang aku cakap. Sebab cikgu ni nak anak-anak murid dia berjaya. Itu je. Nak bangga. Kalau kau berjaya pun, cikgu tak kisah pun. Sebab kau berjaya. Cuma cikgu nak, apa cikgu harapkan, kau berjaya, banggakan mak ayah. Itu je fikiran cikgu. Cikgu kalau kau nak bangga cikgu, tak ada masalah kan. Sebab cikgu dah orang kata, cikgu dah berkejaya. Dia dah title cikgu. Maknanya dia dah, orang kata seorang yang berilmu. Dia belajar pada pandai bagi opsi kan. Nak keluar dari opsi, nak jadi cikgu. Bila kau jadi cikgu, dia nak curahkan segala ilmu dekat murid-murid. Dia dah train. Bising. Dia ada kargo memang bising. Biasalah pejabat sebelah track, tu jadi bising tu. Panjang pula train dia. Selalu pendek, dia panjang pula. Bawa simen, dia panjang. Okey, habis. Settle. Jadi itulah pesanan aku kepada semua pelajar. Hormat cikgu, respect cikgu. Jangan terlampau korang ajar lah. Tanpa ilmu, korang takkan berjaya. Itu je kak. Adab jaga kan. Hormat cikgu. Kalau orang kata kejayaan tu bermula dalam diri korang. Cikgu dah curahkan segala ilmu sehabis mungkin. Jadi yang seterusnya, korang yang tentukan nasib korang. Yang tentukan orang kata jalan hidup korang. Cikgu cuma boleh curahkan ilmu, mak ayah pun boleh curahkan ilmu mana yang mereka tahulah. Yang selebihnya, diorang dah buka jalan, cikgu dah buka jalan, mak ayah dah buka jalan, korang cuma pergi je, cari peluang tu. Jadi kalau korang tak rebut peluang kejayaan tu, susahlah. Sebab zaman sekarang ni struggle. Zaman sekarang sangat struggle tahun 2026. Tahun depan, 2 tahun akan datang, kita tak tahu apa akan jadi dekat dunia ni. Kita tak tahu sebab yelah orang kata soal nak cari kerja kan. Nak cari kerja susah. Nak berjaya bukan susah. Nak perlukan lesen apa semua macam-macam lagi kan. Jadi ingat pesan aku, belajar rajin, hormat cikgu apa semua. Jangan buat masalah. Kalau korang buat masalah, memang cikgu akan pukul korang. Rotan korang apa semua kan. Kalau korang tak buat masalah, cikgu tak boleh bala. Sebab cikgu banyak benda nak fikir pasal kerja jabat lagi, dengan nak write korang punya kertas soalan apa jawapan apa sekali. Dengan sistem sekarang memang pening lah cikgu. Jadi hormati cikgu, hormati guru-guru yang ada dekat Malaysia. Tak kisah lecturer ke profesor ke apa sekalipun, tolong hormat. Tanpa diorang, korang takkan berjaya. Sebab apa? Apa yang ilmu yang diorang curahkan tu semua cikgu buat dengan ikhlas. Tak minta apa bayaran pun. Sebab dia nak anak-anak murid berjaya. Itu saja. Okey guys, setakat ini saja video aku untuk kali ini. Tak ada apa, aku nak cuma sampaikan. Cuma ingat pesanan aku.
Dan kepada siapa-siapa yang tengok video aku, kau boleh share lah dekat mana-mana pelajar-pelajar yang ada kat Malaysia ni supaya apa, pandangan aku ni boleh jadi iktibar kat korang, kau boleh tanam dalam mindset supaya tak ada jadi perkara-perkara yang tak diginilah kan, tak ada bersikap, orang kata bersikap biadab lah, bersikap orang kata agak kurang ajar je pun tak adalah Okay geng, setakat ini saja video aku untuk kali ni, dan insyaAllah ada rezeki akan datang, aku akan cuba ambil video-video yang lain, dan pandangan-pandangan aku dan pendapat-pendapat aku ni boleh korang ambil lah sebagai satu inspirasi aku supaya korang sentiasa berfikir apa yang aku cakap sama ada betul atau tidak. Dan kalau korang nak komen pun, kau boleh komen kat bawah, kita berkongsi pandangan dan kongsi pendapat, tak ada masalah. Aku terima dengan hati terbuka. Okay geng, setakat saja video aku untuk kali ni. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum.